Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua warga SMK Star Berjalin. Alhamdulillah pada hari ini saya Dahyawati binti Masri, pelajar Master Bimbingan dan Kaunseling di Universiti Putra Malaysia telah berjaya menamatkan sesi internship saya di SMK Star Berjalin yang bermula pada 30 Mac hingga hari ini pada 17 Julai 2026. Alhamdulillah, terima kasih jasa baik semua barisan pentadbir, terlebih utama lagi tuan pengetua barisan pentadbiran, penolong kanan dan juga semua rakan-rakan GBK kaunseling yang hebat yang telah diketuai dan dimentorkan oleh penyelil lapangan saya Puan Nur Rashidi binti Ismail serta rakan-rakan GBK yang lain serta warga SMK Star Berjalil. Maaf sekiranya terdapat kehilafan daripada saya yang tidak saya dapat jalankan dengan baik, tetapi saya cukup bersyukur kerana diberi peluang berada di sini walaupun dalam tempoh yang singkat. Saya dapat bersama-sama dengan rakan-rakan guru dan juga terutama sekali pada murid-murid di SMK Star Berjalin yang bermula daripada murid pendidikan khas sehinggalah kepada pelajar-pelajar tingkatan 6 di SMK Star Berjalin. Semoga semua barisan guru terus cemerlang dalam berbakti dan semoga semua warga murid di SMK Star Berjalin akan lebih berjaya dalam menuntut ilmu demi dunia dan akhirat. Sekian daripada saya, semoga kita bersua lagi. Assalamualaikum dan salam sejahtera.